Tengok video ni sampai habis kalau korang nak tahu tempat apa je yang menarik di Phuket. Day 1. Sampai di airport Phuket, korang akan terus bergerak ke Old Town Phuket. Dekat sini banyak sangat kedai yang best tau. Cafe estetik pun ada. Sesuai untuk siapa yang suka bergambar tu, korang boleh jalan-jalan dekat street dorang ni sebab memang lawa. Next, korang akan ke T-shirt factory. Mana yang suka shopping baju, boleh datang sini. Macam-macam design ada. Lepas tu, korang akan bergerak ke elephant trekking. Kat sini memang best teruk. Korang boleh tengok gajah yang dorang pelihara. Bukan boleh tengok je, siap boleh bagi makan dan mandikan gajah. Seronok kan? Lepas dah puas tengok gajah, korang akan bergerak ke Tiger Kingdom. Harga tiket kat sini depend on size harimau tu. Kalau besar, lagi mahal. Korang tengok ni, scary kan? Sebab harimau dekat sini semua besar sangat. Kalau korang berani, try datang sini. Tapi korang jangan risau, korang akan selamat je as long korang dengar cakap instructor dekat sana. Day 2. Hari kedua memang excited terus sebab korang akan buat full day trip di PP Island, Maya Bay dan Kai Island. Seronok gila. Ruki siapa datang Phuket tapi tak try pergi pulau dorang. Air dia sangatlah unik. Macam-macam hidupan laut korang boleh nampak. Lagi satu, package full day trip di PP Island ni dah termasuk lunch buffet sekali. So korang tak perlu fikir nak kena bawa makanan lebih ke pulau. Day 3. Hari yang pack sangat. Pagi-pagi lagi korang nak buat city tour di Phuket. Next, korang akan ke Prom Deck Cave dan Windmill. Kat sini memang pot untuk tengok view. Kalau korang datang petang, memang cantik dapat tengok sunset. Bolehlah korang chill-chill dulu sebelum ke tempat lain. Lepas tu, korang akan melawat Big Buddha terletak di atas bukit. Sebelum nak naik tu, dekat bahagian bawah ada yang sewa ATV. Mana yang nak try naik gajah pun boleh. Lagi satu, dekat sini korang tak boleh pakai seluar pendek. Kalau korang terpakai, dekat gate nanti ada orang yang sewakan kain untuk korang tutup kaki. Bila dah sampai je dekat atas tu, memang cantik sangat view. Korang boleh tengok sendiri. Next, jom kita explore lebih culture dorang ni. Korang akan ke Chalong Temple. Temple dorang memang cantik sangat. Korang boleh masuk sampai dalam. Nice gila kan? Tengah warna temple ni nampak mewah sangat. Lepas tu, korang akan shopping kacang di Kilong Kacang Gajus. Memang sedap sangat. Untuk peminat kacang, korang kena borong kacang ni buat stok untuk tengok movie dekat rumah. Tak shopping kacang, korang akan ke Pearl Factory. Para wanita mesti suka sangat kedai ni. Pearl dorang memang cantik, tambah mata kalau korang tengok sendiri. Petang pula, korang akan ke Kata Karon Beach. Macam-macam aktiviti ada, korang boleh buat dekat sini. Kalau korang nak tengok view Phuket lagi best, korang kena datang Karon Viewpoint. Cantik kan? Korang boleh nampak seluruh bandar Phuket dari atas ni. Next, korang akan ke Patong Beach. Pantai kat sini memang vibe sangat. Last destinasi untuk day 3, korang akan ke night market. Tak salah kalau datang Thailand tapi tak pergi night market dorang. Time ni lah korang nak food hunting makanan dorang. Sedap tau. Nak beli souvenir pun banyak sangat pilihan. Day 4. Pagi tu memang korang free and easy. Mana yang tak puas Shopee semalam, korang boleh sambung jalan-jalan berdekatan dengan hotel. Korang rasa macam mana? Ada yang teracun tak nak pergi Phuket? Lepas tengok video ni. Kalau korang nak tahu harga package ni, korang kena WhatsApp admin sekarang.